Stop. Jangan terus menjual. Kalau kita menjual sepanjang masa, orang tak suka. Orang tahu tak, hari raya ni port networking paling power. Bayangkan dari Sembang Raya biasa boleh dapat pelanggan baru, partner bisnes atau peluang bisnes baru yang boleh melonjakkan bisnes korang. Macam mana nak buat? Save video ni dulu dan tengok sampai habis untuk tip bonus. Ingat formula atas ni. Okay, perkara pertama, apabila bertemu dengan seseorang yang kita tidak kenal, apa kita nak cakap, kita cakap mengenai kawan atau keluarga atau kenalan, iaitu kita borak perkara-perkara yang ringan dahulu. Contoh, datang dari mana, kenal macam mana, kan? Lepas tu kita tanya mengenai pekerjaan ataupun perniagaan mereka. Sebab apa? Sebab itulah kita ada peluang untuk perkenalkan diri kita pula. Dan tunjuk minat, dengan betul-betul mungkin kita ada peluang untuk kerjasama. Kat sini kita boleh tengok sama ada orang yang kita bercakap ni seorang yang ramah, friendly ataupun seorang pendiam. Bila kita tahu perkara ni, baru kita tahu sama ada kita punya orang baru ni kita kenal ni selesa bersama kita atau tidak. Pastikan topik yang kita bincang tu topik yang santai. Jangan serius sangat bang. Sebab apa? Dia kita tahu pasal raya, pasal makanan, kita boleh trending, kita pasal bola, kita masa. Cari minat orang tu supaya orang tu tak rasa tertekan. Kita cari persamaan yang kita boleh tanya selain daripada kerja dan bisnes. Bagi contoh, time free buat apa, workout ke, main golf ke. Akhir sekali, bila dah selesa, kongsi sikit pasal bisnes korang. Apa yang buat you all excited pasal bisnes tu. Cerita sikit je untuk tengok dia ada rasa ingin tahu ataupun tidak. Ini pula contoh ayat yang kita boleh guna atau tanya dengan kenalan baru kita. Sebagai contoh, bila kita dah borak lama-lama tu, kita cakap, bang, abang tengah bekerja ni, bilik penjaga ni. Saya pula tengah buat bisnes, bantu bisnes tempatan untuk dapatkan ramai pelanggan dengan digital marketing. Bonus tip, networking ni adalah peluang untuk kita bina connection ataupun perhubungan. Jadi fokus bina perhubungan, bukan jualan. Pastikan kita dapat nombor kontak dan share media sosial kita. Ingat, hari raya bukan je pasal makan-makan, tapi juga pasal makan peluang. Cuba komen, apa cara korang bina perhubungan pula.